Nak bagi tahu, kedai ni dalam kampung tapi amat-amat dahsyat. Itu hari cerita aku daripada Tampin nak pergi ke Pilar. Lepas tu aku lalu dekat Air Mawang ni. Aku tengok penuh orang kat kedai ni. Ingat berpondok, aku singgah. Rupa ada king crab. Dekat kedai kampung ada king crab ni. Mawang Char Kway Teow. Nak buat kau try meh. Sesekali sayang anak bini, apa salah kita bawa pergi makan king ni? Suka tak? Jom. Aku dengan family aku datang hari ni, kita reward lah. Sesekali kita reward. Orang kampung apa tak boleh makan macam ni? Berat dia 750 gram. Dengan harga 250. Isi dia kau tak payah cerita lah. Kalau dah Alaska dia king, memang king lah. Yang ni boleh makan 2 sampai 5 orang tau. Kau tengoklah saiz perut. Tadi aku sendiri tengok brother tu masak. Aku minta izin dah, kita rakam sikit. Dan kita nak tengok isi dia. Jom. Korang nilailah sendiri tengok ni Tengok suci bersih, isi dia tebal macam tu Dan nama ketam laut dalam tau. Isi dia memang juicy, rasa manis-manis ketam tu confirm. Dekat sini aku close up khas untuk korang. Tengok kenyal, padat, padu isi dia macam mana, nampak? Dekat Mawang Char Kway Teow ni dia bagi buttermilk ni Memang best lah makan dengan buttermilk. Untuk brother-brother convoy tu macam mana? Tercabar tak? Memang ngam kalau kau ramai-ramai datang kat sini. Tapi jangan risau, dekat sini ada goreng-goreng panas, nasi lemak pun ada. Sambal dia tu kampung-kampung best. Puas hati memang puas hati. Confirm repeat lagi. Akhirnya orang kita. Okey bang, Port Best ni betul-betul depan pejabat agama dan Bazar Mara Air Mawang, Johor Negeri Sembilan. Dah boleh masuk list makan malam kita dah.